Apakah hukum seorang itu gunting rambut tidak suci daripada hadas besar? Dia terlupa, dia teringat lepas gunting rambut, adakah dosanya diampun atau tidak? Baik, dia ini tak mandi junub lagi, semalam jimak, bangun pagi dia pergi gunting rambut pukul 10 pagi. Lepas gunting rambut teringat, tak mandi junub lagi. Allah ampun tak dosa dia? Nampak? Tidak diampun. Pasal apa tidak diampun? Dia pun tak berdosa. Nampak tak? Dia dah salah faham. Dia dah salah faham. Dia kata dia dah berdosa. Tidak ada ulama kata yang gunting rambut dalam hadas berdosa. Tak ada. Mu ambil di mana ni? Mu salah faham. Mu jom buat majlis soal jawab ni. Baru jadi betul. Lepas tu untung kita mari kuliah, mari bodoh balik cerdik. Betul tak? Mari tak tahu apa, balik dapat pengetahuan. Dengar baik-baik. Orang yang berhadas tidak mengapa memotong bulu-bulu dan rambut badan. Tidak mengapa. 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, kau yang kuat. Adapun pendapat yang dhaif, yang lemah dalam mazhab, makruh dia kata. Bukan haram, makruh saja. Okey, makruh gunting rambut, belum mandi junub. Pendapat yang kuat harus. Pendapat yang lemah sekalipun makruh pun tidak berdosa. Dia ni datang tiba-tiba berdosa. Salah. Buang balik pendapat yang tak benar. Yang betulnya bukan kata nak gunting rambut, nak kerak kepala pun boleh dalam berhadas. Sebab ramai orang salah faham. Kawan dia kata dalam Facebook, mu kena cari balik rambut mu kena mandi semua tu. Cari dia dalam lubang lokang. Dari termasuk bulu ketiak bini dia habis, gonyoh habis. Faham lagi? Nak suruh, sebab kawan dia kata kalau mu tak cari balik rambut ni, rambut mu cari mu di padang mahsyar lagi, selai-selai. Takut dia. Faham lagi? Itulah. Suruh mari mengaji, mu duk main TikTok. Nah.